Inisiatif program bas ini dilakukan untuk memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar sentiasa terpelihara. Seperti mana kita tahu bahawa lebih kurang dalam 14,000, itu termasuk postgraduate, undergraduate, PhD dan juga kita ada potongan 300 lebih pelajar-pelajar college permata insan. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbang dan menjayakan inisiatif ini, khususnya melalui kolaborasi bersama Lembaga Tabung Haji, ASNB Wakalah dan di samping sumbangan dana wakaf Al-Abrar serta pelbagai usaha pengumpulan dana termasuk tabung infak kenderaan pelajar. Semuanya setiap ringgit yang disumbangkan bukan sekadar membiayai sebuah kenderaan, tetapi menggerakkan ribuan langkah pelajar mencari ilmu. Bas ini bukan hanya bergerak di atas jalan, tetapi membawa harapan, masa hadapan dan juga keberkatan.